Oi, dah 4,5 dah. Baik, yang terakhir, wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. So Allah Ta'ala bagi tahu ciri-ciri orang bertakwa ada 3. Orang yang suka berinfak, orang yang tahan marah, dan orang yang suka memaafkan manusia. Ini yang Ustaz Aizat minta ni, dia kata Yot, nanti kita syarah Yot tu siapa. So Yot, minta tolong sampaikan tajuk maaf. So dalam ayat ni Allah Ta'ala kata ciri-ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Sebenarnya cakap maaf ni senang adik-adik, tapi nak aplikasikan, nak amal susah. Sebab tu dalam dunia ni akan menjadi tenang saat ada orang yang buat salah dia minta maaf, dan ada orang yang diberikan kebaikan dia ucap terima kasih. Dua benda ni susah nak buat. Tapi kalau kita menjadi ahlinya, kita adalah orang berbahagia, dan kita antara orang-orang tenang atas muka bumi ni. Bila ada orang buat baik dengan kita, kita bersebut terima kasih. Dan sebagai orang Islam, Nabi kata tidak ada sesuatu kebaikan yang diserahkan kepada kamu ucapan yang terbaik melainkan jazakumullahu khaira. Salaf soleh pernah sebut benda ni. Sayyidina Umar antara ucapannya dia sebutlah jazakumullahu khaira. Taib, jazakallahu khair ke jazakillah khair ke, kena belajar pula lah dhamair, baru dapat tahu jawapan yang sebutan yang tepat. Baik, patah balik, wala afina 'anil nas, maafkanlah insan. Dalam bulan Ramadan dia adalah bulan kemaafan. Maafkanlah insan, adik-adik sekalian. Baik penjaga kita, ustaz kita, ustazah kita, kawan-kawan kita, kadang-kadang dia buat kita ni marah. So maafkanlah. Dalam satu hadis sebagai penutup, Nabi SAW kata kepada kita,